Jam tangan Mark Farewell yang aku pakai ni bentuk komik cantik, boleh pilih juga warna hitam ataupun warna putih. Dia bukan waterproof tapi dia water resistant. Kalau korang tengok dekat bahagian belakang dia, dia ada tulis kat sini 3 ATM. 3 ATM ni maksud 3 atmosphere, yang mana dia bermaksud juga dia punya ketahanan dia boleh sehingga tekanan 30 meter air. Tapi bukan bermaksud korang boleh bawa jam ni ke dalam air 30 meter. Dia cuma boleh menahan tekanan seberat 30 meter punya tekanan dalam air tu. Macam itulah. Ataupun lebih mudah lagi, jam ni tak disarankan untuk korang bawa pergi berenang dekat pantai ke, dekat laut ke, dekat kolam ke. Tapi kalau setakat terkena hujan, ambil wuduk, basuh tangan, itu tak ada masalah. Kalau korang nak bawa pergi diving, pergi snorkeling ke, shore diving ke, korang belilah jam yang 5 ATM ataupun 10 ATM ataupun yang lebih lagi. Senang cerita, jam yang khas untuk diving. Jam Mark Farewell ni dia cantik, dia boleh pakai untuk bergaya. Nampak tak cantik kan? Dia punya tali ni bentuk macam komik sikit tau. Warna putih cantik, warna hitam pun cantik. Dekat display dia ada 2 jam. Yang pertama jam digital dan yang kedua jam analog jarum. Dekat bawah ni adalah digital dia, dekat tepi ni pula indikator hari. Sekarang ni hari Rabu, so ikan ditunjuk pada W, hari Rabu, Wednesday. Nice kan? Mestilah nice. Jam ni walaupun harga dia 100 lebih, tapi kualiti dia, design dia, cantik dia tu macam harga dia 5-600 babe. Kalau nak dapatkan, link ada dekat bawah, tekan aja. Lepas tu boleh terus pilih putih ataupun hitam macam ni.